Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton, khususnya kepada anak-anak murid tahun 4 di SK Kampung Medan, dan juga boleh juga untuk semua tahun 4 di seluruh Malaysia ataupun dunia kalau ada lah. Jadi video kali ini Ustaz buat agak panjang sedikit, sebab pada kali ini tujuan Ustaz adalah untuk menunjukkan kepada kamu apakah subjek ataupun pelajaran yang akan kamu pelajari tahun 5 nanti. Jadi untuk tidak melengahkan masa, beri perhatian dan dengar apa yang Ustaz akan sampaikan. Sebab untuk makluman semua, kita masih lagi dalam tempoh PDPR dan tak tahu lagi sama ada hujung tahun ini ataupun mungkin awal tahun 2006 ataupun tak tahu bila baru kita boleh kembali ke sekolah. Jadi untuk tempoh ini, apa yang kamu boleh buat, yang pertama sekali, kalau ada capaian internet di rumah, boleh Google, boleh cari dan boleh download dulu. Download dulu buku teks pendidikan Islam tahun 5. Boleh download, boleh cari, ataupun boleh pergi ke kedai-kedai buku, cari buku pendidikan Islam tahun 5. Jadi untuk tahun 4 tu kita tinggalkan sebab dah pun berlalu. Jadi untuk tahun 5 yang akan kamu pelajari pada tahun hadapan, antara subjek ataupun dia punya mata pelajaran yang akan kamu pelajari. Jadi dengar baik-baik. Yang pertama sekali untuk Al-Quran. Untuk Al-Quran kamu akan baca dan juga hafaz, iaitu surah Al-Qad. Surah Al-Qad apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Cari surah tu. Boleh baca dulu, boleh hafal dulu. Kemudian surah At-Tin. Surah At-Tin macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Sampai habis. Jadi dah boleh baca sekarang, dah boleh hafal sekarang. Dan tahniahlah kepada anak-anak murid Ustaz tahun 4 Anggerik. Ada yang dah hafal pun surah Al-Qad dan surah At-Tin ni. Jadi nanti bila buka sekolah besok dah senang, dah mudah. Ustaz pun tak tanya lagi dah sebab kamu dah hafal. Okey, itu untuk baca dan hafaz. Kemudian surah yang ketiga adalah surah kefahaman. Surah kefahaman ni maknanya kamu baca, tak wajib hafal, tapi macam Ustaz selalu beritahu, alang-alang dah baca tu, hafal lah terus kan. Sebab bukan susah mana pun. Iaitu surah Al-As. Surah Al-As ni selalu kita dengar, selalu kita baca. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Kan? Wal-As, demi masa. Jadi alang-alang baca, hafal dan fahamkan. Itu lebih baik lagi. Jadi untuk Al-Quran, itulah dia 3 surah. Jadi baca daripada sekarang, boleh baca, hafal. Jadi nanti buka sekolah besok, dah senang dah. Tak perlu nak tunggu-tunggu lagi, kita boleh loncat, kita boleh pergi kepada subjek lain pula. Ataupun kalau semua dah hafal, bolehlah kita buat game ataupun permainan. Macam biasa kan. Okey, itu untuk Al-Quran. Kemudian tajwid. Tajwid yang kita akan pelajari nanti, ada bermacam-macam tajuk. Ustaz tengok sekejap dekat sini. Jadi tajwid yang akan kamu pelajari sekejap. Maknanya kamu dah boleh bersedia daripada awal. Dah boleh siap sedia pada awal macam mana. Sambil-sambil duduk kat rumah tu, jangan tengok cerita Indonesia. Jangan main game aja. Kan? Buka YouTube, okey, cari tajuk ni. Jadi untuk tahun 5, tajwid yang akan kamu pelajari, bacaan Mad Silah Qasirah. Mad Silah Qasirah. Okey, ini Ustaz bagi tajuk saja dulu, tak terangkan. Mad Silah Qasirah, kemudian Mad Badal, kemudian apa lagi? Mad Silah Qasirah, Mad Badal, selepas itu Mad Iwad. Mad Iwad, yang ketiga, kemudian yang keempat Mad Tamkin. Mad Tamkin. Kemudian yang kelima Mad Tabi'i. Mad Tabi'i. Jadi ada 5 hukum tajwid yang akan kamu pelajari nanti. Jadi dah boleh tengok-tengok YouTube dulu, dah boleh kata tengok dulu, faham sikit-sikit, nanti buka sekolah besok dah senang dah. Itu untuk tajuk tajwid. Kemudian tajuk yang lain apa pula? Al-Quran sudah, tajwid pun sudah. Untuk bidang hadis, kita akan belajar hadis yang bertajuk Sayangi Pemimpin Kita. Sayangi pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Siapa pemimpin kita? Jadi paling mudah sekali dalam rumah,
mak dan ayah kamulah pemimpin, kan? Kemudian barulah naik sikit sampailah ke peringkat atas. Okey, itu kita tinggalkan dulu. Tajuknya sayangi pemimpin kita. Kemudian untuk Jawi kita akan baca tajuk-tajuk macam badan sihat, hidup ceria, kenali budaya di Malaysia, seni khat warisan bangsa. Untuk akidah kamu akan belajar tentang nama-nama Allah, Al-Malik, Al-Hasib, beriman dengan hari akhirat, syirik yang boleh merosakkan akidah dan juga bahaya sihir. Itu adalah untuk tajuk akidah. Kemudian untuk tajuk ibadah, kamu akan belajar tentang tayamum, solat berjemaah, kemudian Jumaat dan 2 hari raya. Itu tajuk ibadah tahun 5 nanti. Untuk sirah pula kamu akan belajar tajuk, ada 3 tajuk: hijrah, membawa rahmah, itqan, menambah berkah, dan Nabi Muhammad SAW, pemimpin agung. Dan tajuk yang terakhir untuk bidang adab tahun 5. Ini semua tahun 5, iaitu hargai nikmat kenderaan, berjual beli dengan berhikmah, bijak berkomunikasi, dan alam ceria hidup sejahtera. Jadi Ustaz bacakan dulu dan beritahu kamu awal-awal tajuk-tajuk yang akan kamu pelajari nanti. Kalau ikutkan sepatutnya benda ni Ustaz akan cerita bila buka sekolah masuk tahun 5 nanti. Tapi oleh kerana kita duduk kat rumah ni pun tak buat apa. Jadi apa yang Ustaz sebut tadi kamu dah boleh belik-belik, kamu boleh dah tengok-tengok, kamu dah boleh Google. Semua tajuk yang Ustaz sebut tadi dekat internet, dekat YouTube, semua dah ada. Tinggal rajin atau malas sahaja. Jadi buka tajuk tu awal-awal, kamu boleh tonton, boleh tengok, kan? Boleh bertanya kalau tak faham, tanya mak dan ayah. Kalau mak ayah ataupun susah nak jawab ataupun tak berkesempatan, nanti boleh tanya pada Ustaz. Buat video lah, buat video macam ni. Buat video ringkas, tanya Ustaz, saya tak faham lah apa benda tu itqan, contohnya. Jadi kita boleh komunikasi dalam bentuk rakaman ini. Ustaz suka buat macam ni daripada Ustaz buat Google Meet. Sebab Google Meet kadang-kadang tak semua orang boleh masuk. Kena pula mak ayah kamu kerjakan, telefon pun mak ayah kamu bawa, jadi tak dapat buat Google Meet. Jadi Ustaz buat rakaman. Jadi bila Ustaz buat rakaman ni maknanya kamu boleh tengok mak ayah balik daripada kerja nanti, boleh buka telefon, tengok. Tengok sama-sama. Jadi itu secara sepintas lalu pelajaran yang kamu semua akan pelajari pada tahun 5 nanti. Jadi tahniah lah. Cuma tak tahu tahun 5 nanti adakah yang 4 anggrek akan kekal 5 anggrek, ataupun mungkin dia akan naik, ataupun ditukar kelas, ataupun yang lebih tragis lagi, mungkin ada yang berpindah sekolah, kan? Sebab Ustaz ada dengar rasanya ada seorang ke 2 orang yang akan bertukar sekolah. Okey, jadi tolong beri perhatian, dengar balik. Ustaz akan bagikan sedikit caption dekat dalam video ni, tajuk-tajuk tadi. Jadi kamu dah boleh tengok. Jadi mohon sangat kepada ibu, ayah. Ustaz tahu sibuk, kan? Kerja, kita nak cari rezeki, cari duit. Ustaz pun sama juga. Tapi dalam masa yang sama, jangan abaikan pendidikan untuk anak-anak. Lebih-lebih lagi pada saat-saat kritikal PDPR ni. Sebab apa? Kalau mak ayah abaikan, buat acuh tak acuh, yang rugi siapa? Yang rugi anak lah. Anak tu tadi yang rugi. Ustaz tak rugi, orang lain tak rugi, tapi anak tu yang akan rugi. Orang lain belajar, tapi anak tidur sahaja, kan? Tak beri perhatian. Sampai sekarang ni pun Ustaz buat video ni, kalau kamu tengok, kan, kalau ibu bapa tengok, bukan semua pun, tak sampai dalam 10-15 orang saja yang berikan respon maklum balas lain. Yang lain ke mana? Yang lain tak tahulah. Kalau Ustaz cakap senang je, dah meninggal dunia lah agaknya tu, kan? Okey, jadi rasanya cukup setakat itu saja. Dah hampir pun 10 minit. Jadi Ustaz ulang sekali lagi, tengok balik, faham, tonton balik, dan carilah video-video tadi. Dan dalam masa yang sama, masa-masa lapang yang ada tu gunakanlah untuk baca Al-Quran. Ustaz suruh hafal ni sebab apa? Sebab bila kamu hafal, kamu baca. Bila kamu baca, kamu hafal. Tapi kalau kamu baca sahaja, tak hafal, dapat satu je lah, kan? Okey, jadi baca, hafallah sebanyak-banyaknya dalam tempoh PDPR yang masih ada ni, surah-surah daripada An-Nas sampai surah Asy-Syam. Okey, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.